Banyak gila update terbaru daripada Pro 2 EV and kemungkinan korang boleh dapat kereta ni bawah RM80,000. Kita sekarang berada di fasa terakhir dan katanya prototip yang kali ini dikatakan dia hampir menyerupai the final product. Walaupun nampak half body je, tapi dia nampak bad boy gitu. Lepas tu misteri dan handsome. Kalau tengok lebih dekat, ada hidden door handles. Lampu depan memang nampak sleek and lampu belakang pun penuh kiri ke kanan. Seperti yang pernah diberitahu sebelum ini, charging time dalam 30 minit dan boleh pergi sejauh 400 km. Pro 2 EV ni ialah kategori lower P segment fastback. Bila cakap je pasal EV, netizen-netizen kat Malaysia ni akan kata, alah nanti kalau bateri rosak, mahal nak ganti. Tapi jangan risau, Pro 2 EV dia sediakan battery as a service yang mana korang sewa je. Lepas tu kalau rosak apa-apa, korang hantar dekat pusat servis dalam masa 30 minit, settle. Dan apa yang buatkan saya kagum dengan Pro 2 EV ni, diorang buat semua ni daripada 0% tau. Siap ada collaboration dengan universiti tempatan lagi. Memang selut dengan Pro 2. Nak tengok lebih banyak konten Malaysia Auto Show, jangan lupa follow Pandu Pandu.